Hai semua, hari ini saya nak kongsikan topik bab 12 iaitu sistem suria. Sistem suria ialah matahari dan semua objek yang mengelilinginya seperti planet, bulan, asteroid, komet dan meteoroid. Matahari berada di tengah dan tarik semua objek dengan graviti. Ada 8 planet ikut urutan dari matahari, bermula dari Utarik, Zurah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun. Planet-planet ini boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu planet dalam dan planet luar. Contoh planet dalam ialah Utarik, Zurah, Bumi dan Marikh. Planet-planet ini bersaiz lebih kecil, berbatu dan panas. Contoh planet luar pula ialah Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptun. Planet-planet ini bersaiz lebih besar, bergas dan sejuk. Seterusnya, kita beralih pula kepada ciri khas setiap planet. Yang pertama, Utarik. Utarik paling dekat dengan matahari. Dari atmosfera, suhu siang dan malam sangat berbeza. Yang kedua, Zurah. Planet paling panas, berputar songsang dari timur ke barat. Yang ketiga, Bumi, sesuai untuk kehidupan. Ada atmosfera yang melindungi dari sinar yang berbahaya. Suhunya juga stabil. Ada oksigen dan air dalam bentuk cecair. Bumi juga memiliki graviti yang sesuai. Ada satu bulan sebagai satelit. Yang keempat, planet Marikh. Planet merah. Ada kutub ais dan mungkin pernah ada air. Seterusnya, planet Mushtari. Planet yang paling besar. 320 kali ganda lebih besar dari Bumi. Ada banyak bulan termasuk Ganymede, iaitu bulan terbesar. Yang seterusnya ialah planet Zuhal, planet kedua terbesar. Planet Zuhal memiliki gelar yang cantik. Planet Zuhal juga memiliki bulan Titan yang lebih besar dari Utarik. Selanjutnya ialah planet Uranus. Planet ketiga terbesar, paksanya condong ke sisi dan berputar songsang. Ambil masa 84 tahun untuk orbit penuh. Dan akhir sekali ialah planet Neptun, planet paling jauh dari matahari. Sangat sejuk, ambil 165 tahun untuk orbit yang penuh. Jadi, kita beralih pula kepada objek lain dalam sistem suria. Objek lain dalam sistem suria ialah termasuk bulan yang merupakan satelit semula jadi. Yang kedua, asteroid yang berada antara Marikh dan Mushtari. Yang ketiga pula ialah komet yang mempunyai ekor apabila menghampiri matahari, serta meteoroid yang akan menjadi meteorit apabila jatuh ke bumi. Oleh sebab jarak antara objek sangat jauh, ukuran khas digunakan iaitu 1 unit astronomi bersamaan 150 juta kilometer dan 1 tahun cahaya bersamaan 95 trilion kilometer. Semakin jauh sesuatu planet daripada matahari, semakin sejuk suhunya dan semakin lama orbitnya. Itu sahaja ringkasan lengkap tentang sistem suria. Bye!